Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni Bi nak minum air yang so cute and kawaii. Bi beli kat sini. Korang boleh cari diorang dekat situ juga. Okay? So, nak tunggu Bi nak minum apa? Jangan lupa subscribe, comment and share dulu. Okay? Bi beli diorang 7 dia air sparkling. Yang pertama tengok Hello Kitty. Kedua Bi beli Kuromi. Kuromi ke? Betul lah Kuromi. Ketiga Purin. Bi beli 2. Yang ni 1 and ni 1. 3. Sekejap. Ni 2. Sebab dia tak ada kartun lain lagi. Ni. And Kuromi lagi. Cute kan? Nak minum apa Kita minum. Dia ada banyak freezer. Yang ni strawberry. Ni apa? Ni lemon. Ni tak pasti dia tak ada tulis. Ya, kebanyakannya dia tak tulis. Dia tak tahu mana tulis freezer air dia. Yang ni grape. Kita nak minum. Kuromi ke Hello Kitty? Kita minum Hello Kitty dulu lah. So tunggu apa lagi? Kita minum. Ni. Mi dah sediakan cawan dengan air batu. Dengar tu. Ingat dia sparkling water. So tak ada rupa warna dia putih. Jom kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Serius sedap. Harga dia masa tu Bi dapat offer 1 RM2 lebih. Kalau tak harga dia RM5 lebih. Walaupun dia sparkling water tapi dia lebih sedap daripada yang spritzer tu. Spritzer tu macam Bi tak suka. Kalau Bi buat air baru Bi boleh minum dia mix. Tapi ni serius. Bi falling love. Dan rasa macam bukan minum air sparkling, macam minum air yang manis-manis tu. Sedap gila. Dan siapa nak boleh pergi dapatkan. And tu je Bi nak share dengan korang. Bye. See you in my next video. Love ya.